Saya kalau di parlimen, bila Tengku Zafrul, saya malas nak tanya banyak-banyak. Ya, kerana saya tidak fikir jawapan dia itu jawapan yang sepatutnya disampaikan oleh mana-mana Menteri Keuangan yang bertanggungjawab. Bila kita cakap soal bank, rakyat susah, peniaga-peniaga kecil susah nak kena bayar, dia jawab mempertahankan bank, bukan mempertahankan peminjam orang di bawah. Tu pun ada orang boleh datang, ya Muhammad menyampah betul. Ikut peraturan dan undang-undang sekarang ini, OPR itu keputusan Bank Negara, bukan keputusan Menteri Keuangan. Jadi kalau bincang, saya boleh bincang, tapi itu adalah wewenang Bank Negara.